Mak Andeh merancang untuk mengadakan kenduri doa selamat di rumah mereka. Bang, esok pagi tolong carikan seekor kerbau untuk kita sembelih. Kita nak buat kenduri besar. Pak Pandir dengan wajah yang bingung bertanya. Kerbau tu rupa macam mana, Mak Andeh? Mak Andeh menarik nafas panjang. Dengan sabar, dia pun menjawab, kerbau tu yang makan rumput di padang tulah, bang. Dan keesokan paginya, seawal subuh, Pak Pandir pun keluar dengan penuh semangat. Wang sudah di tangan, sedia untuk membeli kerbau. Sedang dia berjalan, dia ternampak seorang perempuan sedang sibuk merumput di tepi sawah, tangannya memegang sebilah sabit yang tajam. Tanpa berfikir panjang, Pak Pandir terus berkata dalam hatinya, inilah agaknya kerbau yang Mak Andeh suruh aku beli. Dia pun menghampiri perempuan itu dan memaksa perempuan itu menjual kerbau kepadanya. Selepas membayar, dia mengambil sabit itu, mengikatnya dengan tali, lalu mengheretnya pulang. Sepanjang perjalanan, sabit yang diseret itu asyik terkena kakinya sampai berdarah-darah. Sambil menahan sakit, Pak Pandir mengeluh, aduh, bengis sungguh kerbau ni. Belum sampai rumah lagi dah ditanduknya kaki aku. Setibanya di rumah, Pak Pandir terus menambat sabit itu pada sebatang pokok di halaman. Dia bergegas masuk ke dapur untuk memberitahu Mak Andeh. Mak Andeh, bengis betul kerbau yang kau suruh beli ni. Tengok ni, habis luka kaki aku dibuatnya. Katanya sambil menunjukkan kakinya yang berdarah. Mak Andeh menjadi hairan. Mana kerbaunya, bang? Pak Pandir menunjuk ke arah pokok di luar. Tu aku dah tambat elok-elok. Kau ni, buta ke? Ya, kerbau yang bengis macam tu pun tak nampak. Mak Andeh pun keluar untuk melihat. Alangkah terkejutnya dia apabila mendapati kerbau yang ditambat oleh suaminya itu hanyalah sebilah sabit. Ya Allah, bang, ini bukan kerbau, ini sabit orang merumput. Aduhai, memang tak boleh diharap langsung. Bebel Mak Andeh menepuk dahi. Dengan perasaan malu, Pak Pandir pun disuruh memulangkan sabit itu kepada tuannya. Sebelum dia pergi, Mak Andeh sempat berpesan dengan nada geram. Dengar sini baik-baik, kerbau tu kakinya 4, tanduknya ada 2, bukan sabit. Maka, pergilah Pak Pandir sekali lagi, masih dengan kepala yang bingung. Cuba membayangkan rupa sebenar seekor kerbau. Begitulah kisah Pak Pandir kita. Ada-ada sahaja gelagatnya kan? Okey, bye.